Bro, remember me? Long time no see. Semua okay tak? How's keluarga you okay tak? How's your girlfriend? Kadang-kadang memang macam tu. Jangan kecewa sangat. Dunia ni ada banyak perempuan lain. Come on man. All you need is this bro. Apa ni? Dalam dunia ni you ada ni then okay dah. Apa tu? Family? Kau ingat ini Fast and Furious ke? Duit, money, mula, kacing, bling bling. Bro, you ada benda ni you nak 3, 4, 5 family pun okay lah bro. Duit kau pun Bro macam ni lah. Kita ni kawan lama. Okay, I ada satu business opportunity for you. Ni senang, pelaburan saja. You just give me your money. Alright, I akan labur dalam syarikat ni. Lepas tu we will make a lot and I'll give it back to you. No problem. What do you say? You takut I tipu you? Bro, kita dah kenal berapa lama sejak sekolah lagi. Sejak sekolah lagi. I pernah buat benda jahat kat you ke? Dulu tu. Okay, selain tu? Okay, other than that? Kau ni banyak dendam lah. Kau ni like all these benda-benda kecil yang kat silam tu pun you nak bungkitkan lagi. Bro macam ni lah. Okay, I have a business opportunity for you. Kita buat pelaburan ni saja. You nak buat, then we do it. Kalau tak nak, kalau you nak continue to be bitter about the past, then it's also up to you. Aku tak kisah. Kau nak melabur tak? You want to make money? You want to, right? Okay lah tu. Tolak kau masuk longkang 4 kali je. Ini pun nak ungkit-ungkit. Okay, leave all the financial side to me. Next episode. You nak tahu pasal pelaburan ni? Kenapa you nak fikir banyak sangat? Kita ni tengah melabur dengan satu syarikat ni. Satu syarikat ni, nama dia SHTI atau SHIT. I pun tak ingat. Ini